Hari ini saya sangat tak faham, langsung tak faham. Apa dah jadi dengan Malaysia? Apa dah jadi dengan negara kita? Tanah air Melayu Malaysia ini, apa dah jadi? Sejak merdeka, kita ada askar, kita ada polis, kita ada immigration, ada custom. Dekat satu Malaysia ni. Macam mana bertahun-tahun ini ramai so-called refugee, ramai pelarian tidak izin, penceroboh tidak izin, PATI, pendatang tanpa izin. Macam mana semua ni, macam mana dia orang masuk? Macam mana dia orang masuk dekat negara kita? Kita kena betul-betul, kita patut betul-betul pergi study, ambil action, tindakan yang tegas dan berterusan untuk hentikan masalah ini. Kerana hari ini, kerana businessman, peniaga yang berniaga, semua tahu susah sangat nak dapat pekerja asing berpermit, berlicense masuk Malaysia. Sangat susah, tak senang. Tapi macam mana yang PTI ni, pendatang tiada izin ni, macam mana semua ni dia masuk? Macam mana dia boleh masuk dan tinggal di Malaysia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun? Kita ini orang fikir, apa yang dah jadi dekat Malaysia? Apa yang dah jadi?